Jom, sebelum dia bangun, baik kita pergi kantor SKS tu lah. Makan modal ni. Batu-batu kecil tu kan. Ya Allah. Wow, Haziq buat vlog. So hari ni vlog dia simple je. Aku pergi basuh baju. Macam biasa, aku baru settle je hantar baju tadi PC minyak. Dan aku nak buat aktiviti sikit. Aktiviti dia apa? Macam mana apa tengok dekat thumbnail video ni lah. Isi minyak dulu. Kereta ni dah lama tak bergerak. Dia jarang bergerak. Kalau event baru dia bergerak. Aku dekat Petron, tapi dekat area aku ni dekat dengan Shell. So macam dah cuti so macam tak apalah. Nampak bukti lah minyak tu. Tengok. Memang ni cukup-cukup nak pi isi minyak je. So suasana takat ni jam 12 dia tak jam sangat sini. So okey lah weekend. Si minyak lu. Jangan galuh dengan nampak vlog tengah bawa kereta kan. Lepas tu lepas lah bro. Okay, dah ni kita dekat Kedai Ustaz. Ada Fahmi. Saya buat vlog bang. Oh, santai je. Member santai sangat ni. Okay, jom. Sebelum dia bangun, baik kita pergi. Hai. Tengok phone holder untuk motor. Pergi kerja naik motor pulang balik KL. Lupa kau dari mana? KL. Ni abang daripada KL. Payung siap. Mana tu? Oh tu. So ni kita dah nak on the way ke tempat yang aku nak tukar nombor plate tu. So aku ingat dekat ni. Dekat 40 minit. Dengan the jam kat situ pisang. Tapi tak pisang sangat lah sebab ada Fahmi. Of course lah. Mesti ada aku. Thank you doh. Thank you aku tu. Ni nak racun kau kan ni untuk tukar plate kereta. Okay, kita tengok pas ni. Kalau lah aku teracun ni, Aku teracun kau mesti tukar. Tapi kan kalau aku teracun, aku rasa aku tak tukar nombor plate. Tukar apa? Aku tukar body kit terus. Oi, body kit dengan spoiler. Ini kalau kau tukar body kit ni aku kena datang lah ni. Aku teman kau lah. Kau kena ada tu. Sebab sekarang ni pun kau dah tarik aku dah racun sekali. Why not aku kena racun kau juga. Next time mungkin aku tak racun kau body kit lah. Aku suruh kau buat white body kat dekat iPhone. White body. White body makan modal ni. So kita dah settle tukar plate item. So kalau ni gamak sebelum, yang sebelum tu dia besar So macam ada atas bawah lah kan dia punya nombor dengan huruf tu. Ni dia dah jadi tinggal satu baris je. Cantik sikit kan, tak terlalu besar. Tak tahu lah pendapat aku lah. Kat bahagian belakang ni kita buat macam ni. Cuma tu lah satu je problem dia. Mungkin tak apa sangat, tapi tu ada sikit yang ni berkacat lama lah. Dia dah start merkah. Okay lah, so far macam cantik lah belakang dia dah comel sikit lah. Abang tu apa tadi kalau pakai yang merah ni nampak macam yang ori lah. Aku macam abang pedal je bang. Masuk abang tu tadi yang ori tu, apa dia punya ni lah frame. Frame dia pakai yang kopi Berlina Type R. So dia total damage kita untuk hari ni, kita habis untuk plate depan belakang saja RM145. So kalau apa nak buat plate lawa-lawa, pergi dekat Zul Plate ni. Dia punya kerja pun kemas juga tadi aku tengok. So ni yang plate belakang plate belakang dia asal macam ni. So tak nampak lah dia punya yang mekoh tu. Tapi lepas dah tukar ni, dia kantor SKS tu lah. Kat sini dia kantor SKS. Dia ada crack kat situ lah cat. So Fahmi pun nak balik dah. Okay Fahmi, siapa selamat memandu. Hati-hati di jalanan. Itu je lah vlog kita yang sangat random. Aku tak decide apa-apa pun dalam vlog ni. Cuma aku tunjuk aktiviti aku je lah. Aku tukar nombor plate, tak ada benda yang bukanlah tukar nombor plate tu terus jadi horsepower laju ke apa, tak lah. Aku tak pandai sangat buat kereta, tapi aku minat dia sebab dia lawa. So macam kalau hang tanya aku pasal terlampau teknikal pasal kereta, aku tak boleh jawab. Satu lagi aku nak tukar mungkin ni emblem ni. Sebab terlampau banyak yang batu-batu kecil tu kan, banyak sangat kena ni. So dah tak comel dah. Tapi kalau daripada jauh tak perasan apa benda ni. So lah, aku bukannya macam ada projek writer yang best-best pun. Cuma aku tunjuk lah journey ni macam lawan mana aku boleh pakai writer ni kan. Macam ni pun ya Allah, rim tak basuh, tak sampai buat apa-apa lagi. Kalau hampa tanya aku pakai FD aku pakai FD 1.8. Ini tahun 2007. 2007, 2006 tak ingat. Aku tak boleh nak make up sangat lagi sebab lah ni aku macam
lebih kepada nak jaga dia punya wear and tear kot. Nak bagi dia at least tu ni dia berjalan. Nak cantik tu belum masa lagi. Tapi looking forward maksudnya kalau ada rezeki lebih ke mungkin nak tukar ni kan. Ni pun dah start. Hari tu aku pergi dekat kedai apa tu, kedai yang untuk cuci ni kan. Dia kata boleh hilang apa semua. Tak ada. Aku dah banyak mahal pun sama. Ni memang lens ni kena tukar. Lepas tu banyak ni pun sebenarnya body ni semua kena fitting balik ni. Ni apa yang adik aku beritahu sebab adik aku dulu dia pakai tadi. Lalu ni aku yang pakai. Ni pun bukan nombor aku ni. Ni pun nombor yang adik aku punya club. So nanti kalau aku nak masuk balik club apa FDMC ni, aku kena register aku punya sendiri lah. Macam tu. Buat apa dekat next vlog, InsyaAllah. Apa doakan aku boleh buat konten balik macam biasa kat YouTube. Saya nak jadi YouTuber pula. Sebab YouTube boleh buat video panjang. So macam aku boleh suka hati aku nak cakap lawan mana pun. Macam tu. Nampak tanya apa-apa lagi lah pasal Raita ni, ataupun apa nak tengok apa lagi aku nak share pasal Raita ni lah, aku boleh lah share. Bukanlah kata aku buat gempok-gempok gila. Maksudnya macam Android player ke guna aku tukar ke berapa harga. Aku cerita macam tu je lah. Aku cerita apa yang aku tahu lah. Maksudnya kalau aku tak tahu, apa boleh tambah kat sini kot lah. Macam tu. So at least aku ada two way communication kat hampa lah. Jangan lupa to like, share, komen dan subscribe. Kita akan jumpa di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Wey, rindu lah ayat ni. Rindu. Okay, bye.